Bismillah, Assalamualaikum. Dekat dunia ni bukanlah tempat untuk kita melayan segala kehendak hawa nafsu kita. Sebab tujuan utama kita diciptakan pun untuk berjaya mengharungi ujian sebelum kita pergi ke alam seterusnya. Tak salah untuk kita bercita-cita tinggi, untuk kita berusaha tinggi, tetapi bukan menjadi satu objektif utama untuk kita mengajar perkara-perkara kehendak, sedangkan perkara-perkara yang perlu itu patut kita kejarkan. Dia macam kita beli barang lah, analogi dia. Kita beli barang kehendak, tetapi beberapa bulan akhirnya barang tu terbiar dan kita sedar yang itu bukan barang yang kita perlu. Akhirnya terbiar. Sebab itulah Nabi SAW telah bersabda bahawa dunia ni penjara untuk orang beriman dan syurga kepada orang yang sebaliknya lah. Sebab orang yang beriman dia memang akan sengsara hidup dekat dunia ni. Dia tahu kemahuan dia tu tak baik untuk dia, namun bukanlah untuk menjadi seorang yang lupa bahawa kita ni adalah manusia. Kita ini ada sifat insan, kerana ada satu hadis lain yang dikenali sebagai hadis Hanzalah. Apabila seorang sahabat ni, dia rasakan diri dia ni macam munafik, sebab apabila dia bersama dengan Rasulullah SAW, dia akan menjadi insaf, tetapi apabila dia balik kepada keluarga dia, dia lalai, dia macam bermain-main, bergembira dengan keluarga dia. Dan apabila perkara ni ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi pun tegurlah bahawa kita memang ada sifat insan. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita lalai. Kalau kita beriman, bertakwa 24 jam, itu dah sampai taraf para malaikat yang sentiasa mematuhi segala arahan Allah SWT. Daripada situ, bukanlah bermaksud yang kita ni kena sentiasa keras sangat terhadap diri kita, sebab kita ni manusia, kita ni ada sifat-sifat lalai, sifat-sifat lemah. Dalam masa yang sama, kat dunia ni perlulah kita utamakan yang lebih baik untuk kita sebagai bekalan dekat akhirat sana.